Oke teman-teman, bersama Smith Mak channel lagi. Ini saya mau jenguk kebun nih, kebun buah-buahan. Udah repak musim hujan nih, rumput tinggi lah. Repak yuk. Belum ada masa nak pancit nih, kerja ujung minggu saja. Kalau cuaca betul-betul dah panas nanti pancit lah. Tengok kawasan ni dan jadi lapang nanti. Kau petai macam bedak. Pondok pun repak lah ni. Pondok simple saja untuk berteduh. Jadi saya akan pancit lah, tunggu hari bagus panas. Gaya rumput dah di spray, dah mula mengkuning. Itu repak musim hujan ni, memang rumput cepat tumbuh lah. Ini dah di spray ni, dah mula menguning. Di seminggu kemudian nanti memang nampak layu semua lah. Mati sekarang dah mula layu. Ini bekas air, tebing air ni memang kalau hujan lebat, air besar melimpah pergi ke sini. Tebing air ni, tebing sungai, air dah surut dah. Ini bekas air ni. Ada hujan lebat beberapa hari ni lepas. Tengok. Pohon durian. Baru dah spray seminggu lepas ni. Nanti minggu depan memang tengok dia mati semua lah rumput. Baru nampak kemas sikit. Dah nampak terang, rumputnya dah kelayuan. Itu pokok pate, tebingan sungai ni. Bila air bah tengok bekas-bekas rumput ni ke sungai ni. Dah di spray, diracun ni rumput nampak. Lapang sudah. Pondoknya sangat simple. Ya teman-teman, begini rupanya saya sudah dipancit kawasan perkebunan. Rumputnya sudah mati layu. Jadi senang kita nak tabur baja pula. Ini
Itu sebelah ni belum ditaburin baja. Kalau bisa dah mati rumput-rumputnya macam ni, sesuai ditaburin baja. Pokoknya kalau semua macam ini memang menggembirakan. Macam ni bagus. Setiap dahan tu, pupuk tu ada buah dia keluar. Pokok yang macam ni kita idamkan. Kalau nampak dari pancit macam ini diracun, memang nampak lapang, baru enak mata memandang. Kita kerja pun rasa seronok. Kawasan lapang. Ya teman-teman, beginilah rupanya kalau perkebunan dah diracun ni dan di baja ni, bekas-bekas baja ni yang kekuningan ni dah bekas baja lah. Dah diracun rumput dan di baja, nampak lapang. Moga-moganya bisa mengeluarkan buah yang bagus, buah yang lebat, besar. Nampak lapang, enak mata memandang. Kerjain ujung minggu saja ni, sambil mengeluarkan peluh exercise di lapangan, menghirup udara segar, di samping melihat kehijauan alam sekitar. Sungguh baik untuk penglihatan, udara segar baik untuk pernafasan. Ya teman-teman, hari ini aku meronda-ronda di sekitar perkebunan ni, melihat kawasan yang dah diracun. Nampak bersih ya teman-teman, enak mata memandang. Sudah lapang macam ni, dah dipancit. Nanti kita akan tabur baja pula lah. Dah bersih macam ni, cun tabur baja supaya pokoknya makan baja. Nggak bisa rumput-rumput sama makan baja, dia rugi pula. Kalau banyak rumputnya dia taburin baja, rumputnya pun numpangi makan baja-baja itu. Dibahagi dua dah baja tu, dimakan sawitnya, dimakan rumputnya. Ronda-rondain sekitar kebun pagi ini, cuaca nampak elok. Kalau kita berjalan di kebun, banyak keenakan udara segar. Kalau berada di kantor, di ofisnya, nggak bagus udaranya, nggak ada circulation lah maksudnya. Kalau kawasan luar terbuka macam ni, memang oksigen sesuai untuk kesihatan. Okey teman-teman, terima kasih menonton kita buat channel. Aku hari ini meronda-ronda sekitarin kebun sawit, melihatin kawasan yang dah dipancit. Nampak terang. Oke, jumpa lagi di lain episodenya. Jangan
Jangan lupa di subscribe-nya Sungi Tabak Channel. Support sama Sungi Tabak Channel biar Sungi Tabak Channel berkembang lagi. Jumpa di lain episode akan datang ya. Terima kasih teman-teman.